Okey, baik. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di segedap media sosial OUM Bangi. Okey, seperti dijanjikan, hari ini kita bersama lagi dalam Alumni Coffee Talk OUM Bangi. Okey, seperti biasa kami tampilkan kisah alumni OUM bukan sahaja dari Pusat Pengajaran Bangi, malah dari setiap pembelajaran OUM dari seluruh negara lah. Okey. Seperti yang anda semua ketahui, ada di kalangan pelajar OUM ni, ada yang terdiri daripada kalangan VIP, selebriti dan termasuklah beberapa orang atlet negara. So bercakap mengenai atlet negara ni, semasa sesi Convocation 29 yang lepas, antaranya adalah jago badminton negara lah, M. Tina, telah menamatkan pengajiannya dalam program TESOL. Tina mengikuti pelajar daripada OUM Shah Alam lah. Okay. So hari ini kita bersama lagi dengan seorang atlet yang tidak kurang hebatnya dalam arena sukan olahraga negara. Beliau merupakan pelari pecut kebangsaan yang telah mengangkat nama Malaysia dalam cara 100 meter, 200 meter dan 4 kali 100 meter. Okay. Walaupun perjalanan kejayanya sebagai atlet berakhir lebih awal akibat kecederaan, injured. Namun semangat untuk terus menyumbang kepada pembangunan sukan negara ini tidak pernah terhenti di situ. Okay. Beliau pernah dilantik sebagai Pengurus Besar Majlis Olahraga Malaysia dan pada masa sama baru saja menamatkan pengajian dalam program Postgraduate Diploma in Teaching ataupun DPLI lah di OUM, dan insyaAllah akan diraikan dalam Majlis Convocation OUM ke-31 nanti pada sekitar bulan Oktober nanti. Dan untuk makluman anda semua, beliau sebenarnya memang merupakan pelajar dari Pusat Pembelajaran Bangi sendirilah. Okay, memang pelajar OUM Bangi sendiri. Okay. Selamat datang Cik Zaidatul Husna Zulkifli. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam rancangan Alumni Coffee Talk pada hari ini. Okay. Biasanya secara live pada hari Minggu, tapi hari ini kita buat hari Rabu lah, special sikit. Okay. Kita cuba tengok. Okay. Alright. Mungkin rumah sudah sedia maklum, Cik Zaidatul Husna ni mempunyai adik kembar yang juga atlet negara juga, itu Zaidatul Husniah. Okay, so dulu masa awal-awal dulu saya pun macam, rupanya orang berlainan. Masa tu dekat Terengganu awal-awal dulu kan. Jadi saya macam kata, rupanya ada 2 orang. Okay, so semulanya kami cadang untuk mewawancara bersama lah dua-dua sekali ni kan. Serentak, namun atas waktu kegan masa dan urusan, maka Cik Zaidatul Husniah tak dapat bersama kita. Kita ada kakaknya lah. Kata Cik Zaidatul Husniah dia bersalin ke apa? Dia bukan bersalin, dia sekarang tengah mengandung lah. Bersalin mungkin dijangka Januari tahun depan. Okay. So bagaimanapun terima kasih lagi pada Cik Zaidatul Husna kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Saya difahamkan Cik Husna ni terpaksa lepaskan jawatan Pengurus Besar Majlis Olahraga Malaysia kerana terpaksa menjalani praktikum lah untuk program DPLI ni kan. So di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalil praktikum. Okay, so boleh kongsikan perkembangan terkini. Sekarang ni saya full time untuk coaching sahaja. So setiap petang saya hanya buat coaching je lah. Coaching dengan Universiti Sunway untuk atlet UUM. Jadi saya punya masa tu lebih kepada kat track sahaja. So yang lain, masa lain tu saya memang free. Sebab yelah dah tamat belajar kan. So tunggu nak konvo je. Konvo nantilah. After konvo tu baru kita plan lain lah. InsyaAllah mungkin ada rezeki lain lah akan datang. InsyaAllah. Okay, so kita tengok yang cerita lama-lama sikit yang dulu-dulu. Okay, ramai mengenali Cik Husna ni sebagai antara pelari pecut negara lah. Okay, saya nak tahu juga bagaimana sebenarnya perjalanan tu bermula. Okay, first kali masa saya masa saya darjah 5 lah. Masa tu ayah saya lah nampak bakat anak dia ni. Mungkin sebab dia pun seorang orang sukan. So dia orang sukan tu maksudnya dia main bola, sepak takraw, lepas tu dia jadi ref kan. So dia sangat aktif sebab dia askar. So dia dah pencen sekarang. Dia dah pencen. Dia duduk masa tu kami duduk kat Penang. So start kat situ, kami ni, saya dengan adik ni kami 2 beradik je sebenarnya. 2 beradik je. Ya, kami 2 beradik je. So kami tak ada adik-beradik lain. So apa-apa ke mana kami pergi berdua je. So ada satu masa tu masa saya darjah 6 tu, kiranya saya yang perform dulu sebelum adik saya perform sebenarnya. Okay. Adik saya ni dia jenis macam ikut belakang. Apa saya buat dia follow je. Sebab masa tu kami pelajaran kami kurang sikit. Kami kerja nak main je kan. Biasalah budak-budak kan. So masa darjah 6 tu saya dapat pergi MSSM. Di masa tu di dekat Penang. Di Penang lah. Di Penang. So itu first MSSM saya dan itulah start mendorong saya lagi terus nak untuk bersukan. Sebab masa saya darjah 6 tu lepas saya habis darjah 6 tu saya dapat offer tau ke sekolah sukan Mutiara Impian dekat Penang. Dekat Penang. Yes. So masa tu saya cakap
saya macam tak nak pi. Biasalah duduk asrama, siapa nak pi sebab tak kan, nak asrama budak-budak lah. kan. Okey, okey, Dah okey. biasa duduk dengan mak ayah kan. Hmm. So masa tu dia suruh kami pi macam, kita kan ada ujian fizikal dulu macam ujian fitness dulu untuk nak masuk ke sekolah sukan kan. So masa tu kebetulan adik saya pun dapat tawaran juga. Dia ambil saya dan adik saya. Okay. Walaupun adik saya tak pergi MSSM lah masa tu. So kami pun macam, nangis-nangis ni tak mau pergi ni kan. Pagi kan masa tu kan. Yeah. Lepas tu abah cakap, okey kalau tak nak pergi, belajar pandai-pandai. Dia cakap macam, okey. Cakap macam tu, okey. So tak pergi. Lepas tu memang tak pergi, sampailah macam nak masuk dah kot lagi 2 minggu ke seminggu lagi nak masuk. Dia orang offer lagi. So macam abah cakap tak nak pergi, ada bujuk lagi lah. So start kat situ lah. Pergi lah. Tapi first day masuk asrama menangis ni. Menangis lah. So start kat situ lah. Dah start daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 3 duduk kat sana. Dan kami dapat pergi first Sukma Terengganu. Dua-dua dapat pergi. Sukma Terengganu. First masa tu umur tingkatan 3. Lepas Sukma Terengganu tu lah coach daripada Bukit Jalil, Sekolah Sukan Bukit Jalil, nampak bakat saya dan adik. Walaupun kami masa tu hanya menyelah untuk acara relay 4x1 tapi coach tu biasalah bila jadi coach dia akan ambil daripada bawah, dia bukan ambil daripada atas. Betul. So ambil lah saya dan adik. Nama coach saya tu dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil until sekarang coach Tan Kok Lim. Ada lagi sampai sekarang dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil. So dia ambil saya dan adik saya sampailah kami tingkatan 4 masuk tingkatan 4 tu kami ambil sampailah saya perayu dengan adik saya kat situ. Start kat situlah kami perjalanan kami untuk pergi main sukan wakil negara, jadi pelapis kebangsaan, elit, apa semua kat situ lah. Okay. Siapakah individu yang paling banyak memperolehi perjalanan dalam dunia olahraga ni? Kalau dikatakan ayah saya lah sebenarnya. Sebab kalau cik dengar saya cerita daripada awal tadi pun, memang ayah saya yang nak sangat. Macam mak saya ni dia macam lebih kepada pelajaran. Lebih kepada pelajaran. Tapi kita bersyukurlah sebab walaupun kita bersukan, busy dengan bersukan, tapi pelajaran tu still kita komit masa kita bersukan sebab kita sambung perayu kan. So kita masuk lepas perayu, kita melanjutkan pelajaran degree kat UPM. Lepas tu saya sambung dekat OUM pula setahun. So saya macam happy lah, proud lah dengan diri walaupun kita penat bersukan, kita ada buat kerja lain tapi kita still boleh sambung belajar. Jadi pendidikan tu masih seiring lah. Masih lagi seiring. Okay. So seperti yang semua sedia maklum lah, menjadi atlet kebangsaan itu tentunya memerlukan banyak pengorbanan lah. So apakah pengorbanan terbesar yang perlu dilakukan sebagai atlet ni? Okay, pengorbanan saya adalah macam saya cakap tadi, berpisah dengan family saya lah. Itu salah satulah kan. Sebab saya dengan adik saya, kalau saya boleh bagi tahu, saya memang tak duduk dengan mak dan ayah saya daripada kami form 3 sampai sekarang. Memang berpisah aja. Tapi sempatlah saya bekerja dekat Kedah sekejap, setahun tu saya duduklah sekejap kan. Sempatlah duduk setahun tapi tak duduk juga. Kiranya at least weekend je saya akan balik. Dan mak ayah saya pun dah biasa tanpa ketiadaan saya dan adik lah. Sebab itulah pengorbanan saya dan adik saya. Bukan saya dengan adik saya je. Mungkin mak ayah saya pun ada pengorbanan sebab berpisah dengan kami kan. Sebab kami dua beradik je. Dan pengorbanan adalah macam contohnya belajar lah. Dari segi belajar lah. Sebab masa kami belajar dekat UPM sebelum ni, sebelum saya masuk UPM, kan saya degree kat sana. Saya banyak tangguh semester sebab pergi game. Yalah, itu biasalah atlet tu memang contohlah. Tangguh semester and then ambil kredit sikit. Kadang masuk kelas pun macam mengantuk kan sebab training. Itulah saya nampak lah. Sebab saya dengan adik saya 9 tahun dekat UPM. Struggle juga. Tapi at last habis juga. Sama-sama habis, sama combo pun sama. Itulah. Tadi tengok nampak kat dalam social media lah. Saya tengok. So, apakah kejayaan yang paling bermakna lah sepanjang bergelar atlet negara ni? Okey, kejayaan adalah masa saya dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil, habis je tamat pengajian tu, saya pergi ke SEA Youth. SEA Youth tu that's mean macam kita SEA Game kan. Tapi ni SEA Youth. Under bawah 21, bukan universiti. Bawah 21. Yes, bawah 21 tahun. Under junior. Saya dapat 2 gold medal.
Oh, 100 dan 200. Hmm. So itu satu kejayaan saya masa saya jadi junior. Lepas tu saya dapat pergi ke SEA Games. SEA Games. SEA Games. Tahun first SEA Games saya masa tu saya umur tak silap saya 18 kot. Masa tu muda. Saya pergi SEA Games antara yang paling muda Yes, lah. paling muda masa tu. So macam takut jugalah dengan senior semua kan. Yalah, tapi Jadi, sebab bakat tu memang dah nampak walaupun tak daripada kisah kecil. muda. Yes. Jadi kita ambil yang terbaik kan. Yes. Okay. Masa tu adik saya tak pergi lagi. Saya seorang je pergi. Oh, ya ke? Masa tu adik saya tak pergi lagi. So saya macam dah lah junior kan, tapi kita ambil pengalaman lah kan. Sebab kita pergi pun bukan acara individu, kita pergi acara kumpulan 4x100 masa tu. Okay. Tapi saya okey lah sebab saya boleh kenal dengan senior kan, boleh ambil pengalaman, lari kat sana kan. Vibe dia tu kita tak tahu macam mana kan. So lepas je 2 years, lepas 2 years daripada SEA Games Palembang tu, saya dapat SEA Games Myanmar. SEA Games Myanmar tu yang paling saya rasa bermakna lah sebab saya pergi untuk qualify acara individu. Sendiri. Individu. Individu. 100 meter masa 100 meter. tu. Adik saya pergi juga tapi dia tak main 100 tapi dia main relay. Oh, dia relay pula. Dia relay masa tu. So macam ikut step by step kan. Lepas tu saya pun dapat qualify, saya pergi acara individu masa tu last minute juga 3 minggu ke sebulan sebelum saya nak pergi SEA Games tu masa tu. Ingatkan saya main 4x1 je, pakai 100 je kan. Lepas tu rezeki dapat dan saya lari masa SEA Games Myanmar tu, alhamdulillah saya dapat masuk final dan masa tu saya nombor 5. Masa tu experience lah bagi saya macam okey lah. Nombor 5 pun antara beberapa negara tu kan. First time untuk acara individu umur masa muda tu. lagi masa tu kan. Masa tu 21. 21 dah. Muda lah juga kan, kategori muda lah kan. Okay. Itulah paling manis saya rasa lah sebab saya rasa macam masa tu saya punya level tengah high. Tengah tinggi lah. Tengah tinggi. Yalah, umur pun belia masa tu kan. Ya, betul. So nak tanyalah, setiap atlet ni pasti tidak mahu melalui fasa kecederaan kan. Okay, so boleh kongsikan lah. Sebab ni kan memang disebabkan oleh kecederaan tu terpaksa lah ni kan. So boleh kongsikan detik apabila doktor maklumkan bahawa kecederaan tersebut mungkin menamatkan kerjaya sebagai atlet. Okay, actually lepas saya tahu saya injured tu, sebenarnya saya lari lagi sebenarnya. Oh, ya ke? Saya lari lagi, cuma saya tukar event saja. Actually daripada acara 100 ke 200 kan dia terlalu agresif, cepat terlalu kan? pantas. Saya tukar acara 400. Okay. So bila saya tukar acara 400, saya bincang dengan coach saya yang coach Tangguh Lim tu lah. Saya cakap, coach, boleh tak kalau saya boleh nak kira macam nak full time untuk acara 400. Saya tak mau dah acara 100-200 sebab acara 100-200 ni buat saya injured. Dia injured macam mana tu? Dia macam injured saya hamstring lah. Hamstring. Saya selalu berlaku cedera hamstring. Sebab sprinter kan. Sprinter tak lari hamstring, kau di set, itu je. So saya macam cakap, coach saya nak go to 400 dan dia cakap, okay boleh. Coach saya dia panggil saya Cik Na. Okay boleh Cik Na, go ahead dia kata kan. Coach akan sediakan program. Okay, dia pun sediakan program dan saya turun untuk 400. Dan saya tak sangka pula bila saya pergi acara 400 tu saya boleh go. Saya boleh go. Dan saya masuk Malaysia Open masa tu. First Malaysia Open dan first saya lari 400, saya nombor 3. Malaysia Open masa tu kan. Masa tu saya lari dengan top 400 lah kan. Sebab saya bukan acara 400 asalnya tapi bukan tu kan. bukan asal acara event tu kan. Saya top 3. Saya cakap, oh not bad, saya lari 58 masa tu, 58. So 58 di kategori kalau hang lari bawah 60 saat tu kira macam bagus lah kalau kat Malaysia kan. Boleh jadi protect 4x4 lah untuk negara kan. Betul. So saya cakap, oh not bad lah. Tu yang coach saya cakap, okay Cik Na, go ahead kalau dah boleh go kan. So saya training kan. Masa tu first saya lari dekat 2018 saya lari. Start kat situ lah saya start lari acara 400. Sampailah saya dah bersara, umur saya 30. Sebab saya naik umur 31, saya ke UUM, kerja kat sana. Dah start kerja lah. Yes, kiranya umur 30 tu lah last. Lepas saya convo, saya terus kerja kat sana. So, apakah perkara yang membantu bangkit semula selepas titik sukar tu sebenarnya? Adakah strategi tu ke? Actually, saya banyak sebenarnya saya ni sejenis macam kuat semangat tau. Maksudnya kalau apa yang saya nak, saya akan usaha walaupun benda tu saya akan rasa sakit. Kalau kena sakit lah tu. Kalau kadang saya sakit, saya akan go to ISN, Institut Sukan Negara. Okay. Saya terus cocok PRP.
Dia akan buat cucuk PRP. Cucuk PRP tu that's mean dia ambil darah kita kat tangan dan dia cucuk kat kaki untuk cepat pulih. Cepat pulih lah. Cepat pulih, tapi jenis saya ni sebab saya agresif, that's why dia cepat datang balik kecederaan tu. Macam tu. Tapi kalau agresif sangat pun susah juga kan. Nak buat macam mana Yalah, tu? sebab kita nak cepat, Sebab nak laju kan. Sebab kita nak bagi 100% untuk training. Betul. Takkanlah kita nak sikit-sikit nak jaga, sikit-sikit nak jaga. Yalah, susah Tak maulah lah macam tu kan. betul. Baik kita berhenti je terus kan. Macam tu lah cerita dia. Okay, so sekarang kita pergi bahagian berkaitan dengan pendidikan pula. Okey, boleh. Anda merupakan lulusan Bachelor Sains Pengurusan Sumber Manusia daripada UPM kan? Ya, betul. Selepas bersara sebagai atlet, mengapa memilih untuk menyambung pengajian postgrad diploma in teaching ataupun DPLI ni? Okey, sebenarnya masa saya kerja dekat UUM Sintok dulu, sebagai pegawai belia rusukan, saya macam berminat selepas saya coaching, saya buat coaching. So bila saya buat coaching tu saya rasa macam saya ni ada jiwa macam untuk mendidik. Start kat situ saya cakap saya bagi tahu kat parents saya nak sambung untuk belajar lah. Masa tu parents saya tak tahu lagi. Saya dah ambil first step untuk OUM ni dekat sini. Oh ya ke? Dia tak tahu sebab yelah saya dah kerja kan. So saya guna duit sendiri lah. Dulu masa saya degree kat UPM, tak apa ada beasiswa. So bila masuk sini kan mana ada dah. Dia dah habis dah setakat degree je. Dan saya ambil diam masa tu. Sambil belajar sambil diam. Saya daftar sendirilah masa tu. And then first time saya kat sana, lepas tu lama-lama saya rasa macam berminat pula untuk jadi cikgu kan, nak mendidik ni kan. Mungkin sebab ada dah dapat ilmu-ilmu. Yes, daripada coaching sambil kita coaching tu kan. So start kat situ lah saya rasa macam okay, saya interested. Saya terus continue dan saya tak stop. Terus saya sambung sampailah saya praktikal tu. Saya berminat. Bila saya praktikal tu, lagilah saya minat. Saya minat mengajar. Sampai kan sekarang ni daripada sekolah Bukit Jalil tu, sekolah menengah yang saya praktikal tu, atlet kat situ, macam dia murid kat situ, murid kat situ. datang training dengan saya. Padahal dia pun panggil saya cikgu lah. Nanti sekarang dia dah start panggil cikgu tu dah macam doa tu. Sebab dia pun rasa macam dekat sekolah dia orang tu tak ada coach. Yelah. Mungkin lah sebab susah nak cari macam ni, memang bekas atlet negara. Untuk coaching dia pun. So adalah 4-5 orang dia training dengan saya sampai sekarang. Coach pada yang olahraga yang lari-lari ni lah. Ya, ada juga yang lain-lain ke lontar peluru ke tak ada? Tak ada, lari je. Habis jauh pun saya akan ambil yang 3,000 je. Yang long distance. Acara long distance, yes, betul. Dan saya nak tahu juga mengapa pilih OUM? Dia lebih fleksibel lah untuk saya. Sebab saya dulu kan saya kerja, so saya ambil memang sangat fleksibel. Saya nak pergi mana pun mudah. Itu yang saya pilih OUM sebenarnya. Satu lagi saya tengok macam feedback daripada student-student yang previous ni kan. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang bagi feedback yang baik pada OUM. Ada sangat baik dekat TikTok, kat mana-mana laman sosial. Tengok dia orang cakap ambil OUM dan sekarang dah jadi cikgu. Dan saya ada juga dengar macam ada kawan saya seorang ni kan. Dia OUM, I'm not sure OUM mana, tapi dia ada post lah dekat IG dia. Dan dia graduate tahun, tak silap saya dia graduate tahun lepas ke 2 tahun lepas. So now dia dah jadi cikgu dah. Tahun ni. Alhamdulillah. Dia jadi cikgu dah. Okay. So kita bawa atlet masuk OUM. Terima kasih pada semua pelajar-pelajar OUM, alumni OUM yang bagi komen yang baik. Alhamdulillah. So sebab itulah Dato' Husna ada di sini sebagai alumni OUM juga. Okay. So bagaimana, tapi nak tahu jugalah bagaimana sistem pelajaran fleksibel OUM ni membantu seorang yang punya kira macam tanggungjawab besar lah seperti Husna kan. Sebab masa tengah katanya masa buat PGDT pun masih lagi memegang jawatan sebagai pengurus besar Majlis Ulama Negara kan. Macam mana tu dia punya? Okey, kalau dari segi macam belajar tu, assignment tu saya akan buat malam lah. Kadang-kadang stres juga sebenarnya. Saya bagi tahu kat adik saya, stres nak buat assignment lagi kan. Kan. Tapi bila saya fikir balik, tak apa, lebih fleksibel. Sebab apa? At least kelas yang boleh tengok online. Kalau contoh dia kan ada video recording kan. So tak payah nak stres kat situ dah. Cuma assignment je stres kat assignment je sikit lah. Tapi assignment mesti kena susah. Assignment je saya rasa macam assignment ni bila aku nak start. Kadang-kadang weekend lah saya buat. Tu kadang-kadang adik tegur saya, kau buat apa dia long? Buat assignment lah. Apa zaman bila assignment lah. Cakap macam tu lah. Sebab dia kan dah habis belajar kan. So macam saya cakap lah, actually assignment untuk saya belajar tu senang kalau hang betul-betul fokus masa weekend.
Sebab yang tak buat apa kan. masa tengah tenang Ya, macam tu kan. tenang sebab orang pun tak dikacau. Macam itulah. Okay. Sama lah sebab saya pun alumni UiM juga. Oh, ya Jadi saya ke? memang betul. Dekat weekend je kan. Betul. Okay. Kalau macam saya tunggu anak tidur lah. Oh, ya ke? Okay. Kalau saya tunggu anak tidur lah. Kalau anak tidur tak boleh bayar. Betul, Kita buka laptop je naik RM2,000 lah. Okay, sama lah tu lebih kurang. Betul. Okay, so saya nak tanya lagi, apakah cabaran paling besar lah ketika kembali jadi student pula lepas bertahun-tahun tinggalkan macam sebelum ni UPM kan full time, lepas tu dah tinggal balik masuk dengan UEM ni kita part time lah, full online lah. So cabaran besarnya masa bila? Assignment ke ada ke yang lain-lain pula? First tu assignment lah kan. Memang assignment lah saya rasa macam stress sikit lah kat situ kan, sebab kita tengah kerja kita kena buat assignment juga kan. And then lepas tu saya rasa macam bila sambung OUM ni, dia lebih kepada saya banyak kebaikan lah daripada keburukan dia. Sebab apa? Kebaikan dia saya nak pergi ke mana-mana senang. Contoh lah, masa tu saya tengah kelas online kan. Saya boleh dengar, duduk dalam kereta pun saya boleh dengar. Boleh pasang je kan? Boleh pasang je, walaupun tak dengar recording pun boleh pasang je. So saya rasa tak ada pun cabaran yang terlalu tinggi untuk saya. Hanya assignment je. Tu je. Assignment tu memang kena susah lah. Assignment je. Okay, faham. Okay, seperti yang dimaklumkan awal tadi kan, Cik Husna terpaksa melepaskan jawatan sebagai pengurus besar Majlis Olahraga Malaysia sebab terpaksa menjalani praktikum untuk program di PLI PGDT ni kan. So praktikum ni jalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalil kan. Okay, so apa yang anda pelajari lah sepanjang menjalani tempoh praktikum? Okey, banyaklah sebab tapi dari segi pengurusan saya rasa lebih kurang sama je macam saya kerja sebelum ni. Tapi dari segi pembelajaran tu dia agak berbeza sebab kita masa saya dekat UM dulu saya coaching budak yang dah besar, budak yang umur 20 ke atas. Tapi bila saya dah masuk belajar ni, saya dah masuk praktikal ni dekat sekolah yang bawah umur yang 17 ni, saya kena mengajar dengan cara lebih memahami depa. Sebab depa kan masih budak student kan, macam kita tengah mengajar adik-adik. Yelah. Okay. So agak berbeza dan kadang-kadang saya akan tanya saya punya kawan yang dah cikgu. Macam mana? Yes, sebab dia orang kebanyakan kawan saya pun dah banyak je cikgu kan. So saya tanya dia orang macam mana dia orang mengajar, tapi so far saya dapat feedback yang bagus lah sebab saya mungkin sebab saya masa saya intern tu saya cikgu dekat sana pendidikan jasmani. PJ lah. PJ, so mudah untuk kerja saya, tugas saya. Dah tahu dah semua selok belok kan. Okay. So mudah tugas saya, apa itu kon semua dah tahu, apa itu bola semua dah tahu. Semua dah tahu. So mudah lah. Lepas tu saya rasa bila saya masuk sana tu lebih kenal dengan cikgu-cikgu tu lain sikit lah. Suasana tu lain sikit. Dulu kerja lain, jadi atlet lain. Tapi bila jadi seorang cikgu ni dia jadi lain sikit. Sebab kita akan jumpa macam cikgu BM, macam cikgu kita dulu kan. Vibe cikgu tu lain kan. Lain. Okay. So itu je lah saya rasa suasana tu berubah sikit lah. Tapi ada pendedahan baru lah. Yes, ada sangat banyak pendedahan baru dari segi pengurusan, dari segi macam saya mendidik diorang. Kadang-kadang kan kita ada bila jadi cikgu kan kita ada relief kan. So relief tu kadang-kadang yelah mungkin sebab saya orang ada nama jugalah. So bila masuk cikgu saya kenal cikgu lah. Cikgu kan ada adik juga. So macam kita rasa macam okey. Pernah nampak ni kat dalam TV. Macam itulah cerita dia. Seronok sebenarnya praktikal. Seronok sebenarnya. So nak cakap sebagai pengurus besar Majlis Olahraga Malaysia sebelum ni kan. So bagaimana pengalaman sebagai bekas atlet tu membantu dalam membuat keputusan di peringkat pengurusan ni? Okay, sebenarnya banyaklah masa saya 6 bulan saya dekat jadi pengurus besar tu, saya sangat bantu depa lah sebab ada yang macam dah dapat qualified SEA Games tapi tak dapat pergi. Kat situ saya bantu atlet tu lah macam kita harmonikan keadaan. Maksudnya kita tolong dia macam dia orang datang mengadu. Banyak datang mengadu kat saya. Bila saya jadi pengurus olahraga ni, dia orang tahu kan saya senior dia orang kan. So dia orang lebih lebih selesa. Selesa share dengan kita sebab kita bekas atlet. So kita akan tolong mana yang kita mampu. Sebab orang atas ni macam orang atas daripada saya dan dia orang kan
kebanyakan dia orang bukannya atlet yang betul-betul national. Oh. Dia orang hanya pengurusan je. Pengurusan lah. Yes, Tapi yang kita ni betul-betul national punya atlet. kebanyakan saya tengok pun yang bukan atlet kan semua kan. So dia orang share kat kita dan kita banyak kita bantu, saya banyak bantu kat situ lah. Dari segi 6 bulan tu saya boleh cerita banyak saya bantu atlet lah. Dia orang share kat saya macam adik saya masa saya jadi pembesar dia kan atlet. Dia macam saya jaga dia. Oh, okay. Saya jaga dia dan apa-apa macam dia selalu kata, Alung, adik dapat pergi SEA Games tak? Nanti lah. Padahal kita dah tahu dah. Macam tu lah. Tapi sebab sebagai kita kena rahsia lah benda tu. Jaga juga integriti. Walaupun adik sendiri ya. Betul. Faham. Okay, so pada pandangan Husna lah, apa yang perlu dilakukan bagi melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia di Malaysia ni? Okay, sebenarnya bagi saya lah dari segi disiplin lah sebenarnya. Kalau kita nak sesuatu, disiplin kena jaga. Lepas tu rehat kena cukup. Kena cukup. Lepas tu lebih-lebih lagi kita kena ni lah orang kata kena jangan restu coach, restu mak ayah tu paling penting sangat. Coach ni macam cikgu lah kan? Yes, macam cikgu. Nak ilmu berkat kena. Yes, betul. Saya cuba cakap anak saya juga. Yes, betul. Anak saya yang main bola tu kan, coach ni macam cikgu juga. So kalau tak dengar arahan dia tak berkat lah ilmu tu. Betul. Betul. So itu paling utama. Saya terapkan 3 ni. Saya terapkan 1, disiplin kita kena jaga kan. Disiplin kena jaga, jangan malas turun training. Lepas tu tidur kena cukup, rehat kena cukup. And then yang paling last sekali, restu coach kita, mak ayah kita. Itu paling penting. Bukan kalau kita duduk di atas, tapi kalau kita biadab dengan coach kan, itu adalah susah lah kita nak pergi jauh. Tak berkat lah tu. Tak berkat, ya betul. Okay. Alright. So saya nak tanya soalan yang agak eksklusif sikit lah. So ramai mengenali Husna ni sebagai atlet. Tapi siapa sebenarnya Zayatul Husna ni di luar pada balapan ataupun track? Okay, actually sebelum saya, adik dengan ada kawan saya seorang lagi, nama dia orang panggil dia Kak Ya lah, Nadia. Okay, actually kami 3 orang ni macam konten jugalah, buat influencer konten lah. Lebih kurang lah kami ni suka macam ada je benda yang kami lorak dalam bahasa Kedah. So sebelum kami mungkin disebabkan orang kenal saya dan adik saya tu as athlete, tapi orang lain yang orang awam yang lain kenal kami sebagai macam dia orang ni suka buat video yang macam influencer lah, gelak-gelak, video yang lawak-lawak. Ramai juga follower tu. Sebab tu lah sebelum ni kita orang naik, sebab tu lah juga sebenarnya. Tapi patut sebab sebagai atlet pun orang tahu lah. So kami kira dua benda tu naik serentak. Itu yang terus view naik tu, follower pun naik macam tu. Okay, and then ni nak tanya sikit lah. So macam apakah makna sebenar pendidikan pada seseorang yang pernah berada di puncak sukan dan pernah memimpin pembangunan atlet? So apakah makna sebenar pendidikan? Makna sebenar pendidikan makna sebenar pendidikan ni pada pandangan saya lah kan, itu adalah bila kita berilmu kan, bila kita berilmu kita tak kosong. Bila kita berilmu kita tak kosong. And then satu lagi, kalau kita ada pendidikan ni, peluang kita cerah untuk ke mana-mana, orang pandang. Bukan sahaja dalam sukan tapi dalam pelajaran. Sebab itulah mak ayah saya selalu pesan, Alung adik, kau apa-apa pun kau kena juga belajar, habiskan belajar kan. Kalau tak belajar susahlah nak mana-mana, nak pergi ke mana-mana. At least tidak-tidaknya degree, ada degree macam tu. So itulah makna pendidikan bagi saya. Maksudnya macam mak ayah saya cakap, kalau tak ada pendidikan ni engkau kosong lah. Walaupun kau bersukan macam mana pun, taraf mana pun, tapi kalau tak ada pendidikan ni, macam orang pandang kita macam orang zaman sekarang kan selalu tanya, kau belajar setakat mana? Kat situ kan. Walaupun hang bersukan setinggi langit mana pun. Betul tak? Itu sebab itulah pendidikan ni bermakna juga untuk saya. Sebab tu kalau macam kata berlaku injury ke kan? Ada backup. Yes, ada backup. Itulah. Wife saya pun memang cakap macam tu juga. Anak saya yang kaki main bola tu kan. Bukan nak main bola saja. Ya, betul. Kalau tak ada ni, sekolah pun kena ni juga. Nak jadi apa? Faham tak? Boleh.
hang kena ada matlamat. Masa hidup hang ni hang kena ada matlamat. Kalau hang tak nak ada pendidikan, hang nak jadi apa? Yalah. Hang nak jadi seorang apa sebenarnya? Yalah. Hidup hang nak ke mana? Macam saya dulu kan, okey, bila saya dah bersukan kan, kalau saya tak sambung pra-universiti, saya tak ke universiti, saya sampai kat tingkatan 5 je. Lepas tingkatan 5 saya bersukan, tapi saya nak jadi apa lepas tu? Kalau contoh Alah. macam cik kata injured kan, nak jadi apa? Lepas tu umur pun dah meningkat, dia ada satu tahap kan. Yang kita memang setakat tu saja Ya, kan. betul. Nak pula jenis pecut-pecut ni. Betul, kan? Lagilah kan. Okey. So ni ke soalan penutup lah. Ya. Jelas ni. Okay. So Cik Husna telah melalui pelbagai fasa kehidupan. Okay, sebagai atlet kebangsaan, lepas tu kecederaan, injured, lepas tu dah bersara, lepas tu kembali jadi student balik dan pernah memimpin organisasi olahraga negara. So apakah pesanan Cik Husna lah kepada rakyat Malaysia yang mungkin tengok live ni, yang mungkin merasakan sudah agak terlambat untuk mengejar impian atau untuk sambung pelajaran? So, ya, agak lambat lah. So apa pesanan? Okey, okey, pesanan saya adalah macam contohnya siapa yang nak sambung belajar walaupun agak lambat, go ahead, sambung je sebenarnya. Sebab kita belajar ni tak mengira usia. Okey? Sebab saya dengan adik saya pun konvo di waktu kami masa degree di umur 30 tahun. Dan saya sambung pula belajar dekat sini, setahun kat sini, sekarang saya umur dah 33 tahun. So pelajaran ni tak pernah tamat. Selagi kalau nak kejar je. Tak semestinya kalau hang rasa macam aku dah tua lah, dah umur 40, dah umur 50, tapi aku rasa macam tak patut kot aku sambung belajar. No, selagi boleh pergi sahaja. Contoh kalau macam bersukan. Kalau bersukan umur dah 40, 50, kita tak boleh lari, tapi pelajaran hang boleh continue. Tapi nanti jangan terkejut lah kalau masa konvo ada yang umur 70, 80 ada kat UiM. Yes, betul. Saya takkan terkejut sebab itu benda adalah normal. Sangat normal zaman sekarang ni. Dia orang rasa dah tak ada dah macam perasaan malunya aku nak sambung belajar. Istilah terlambat tu tak ada. Ya, istilah terlambat tu tak ada. Sebab tu dipanggil lifelong learning. Ya, betul. Baik. So terima kasih Cik Zaratul Husna atas perkongsian yang sangat bermakna ni. Kisah anda mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan ni garisan penamat bukan semestinya pengakhiran. Kadang-kadang ia merupakan titik permulaan kepada perjalanan yang lebih besar. Daripada seorang atlet yang pernah mengharumkan nama negara, so Cik Husna sempat juga menyumbang melalui kepimpinan pendidikan dan pembangunan atlet masa depan. Tahniah atas kejayaan menamatkan pengajian di OUM. InsyaAllah kita akan bertemu semula di sidang Majlis Convocation ke-31 yang akan berlangsung di World Trade Center KL sekitar bulan Oktober nanti. Saya difahamkan seramai 8,433 graduan yang bakal diraikan, termasuk Cik Husna sendiri yang melibatkan 7 sidang kesemuanya. Akhir kata, semoga Cik Zaitul Husna Zulkifli dapat terus menyumbang secara tidak langsung dalam memacu kecemaran olahraga Malaysia serta disebabkan mendamatkan program di Palang ini mungkin menjadi wakil pendidik lah nanti insyaAllah. InsyaAllah. Dan terus menjadi inspirasi kepada lebih ramai rakyat Malaysia untuk tidak berhenti belajar serta berani memulakan lembaran baharu dalam kehidupan. Terima kasih pada para penonton yang sudi bersama kami di Alumni Coffee Talk OUM Bangi kali ini. Semoga bertemu lagi di lain rancangan insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.